Apa? 59 Jumpa di atas. Berapa bagi? 12 atas. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلق رسول الله سره إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزا بعز يفنى. Situ. In aratta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izan bi izzin yafna. Ini satu kaedah yang besar diberikan oleh Tuan Pengarang kepada kita. Maka jika berkehendak engkau, jika berkehendak bahawa ada bagimu kemuliaan yang tiada fana, kemuliaan yang sebenar-benarnya. Kalau kita hendakkan kemuliaan dan manusia hendakkan kemuliaan, maka banyak tersilap mereka mencari kemuliaan yang tidak sebenar. Maka kemuliaan yang sebenar kalau dia hendak, maka janganlah engkau memuliakan dengan kemuliaan yang fana. Ya, fala tasta'izan, maka jangan kamu rasa mulia dengan kemuliaan yang akan binasa. Ya. Maka kemuliaan yang tiada fana itu, ia telah kaya dari segala asbab sekaliannya dengan diperolehi musabbabnya. Musabbibul asbab, kerana kekal tiada fana ia, maka ta'aluk dengan dia mulia tiada fana. Mana kemuliaan sebenar billah, fa innal izzata lillahi, sesungguhnya izzah kemuliaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemuliaan cari dengan Tuhan. Apa kemuliaan yang paling besar Allah Ta'ala? Ya, Quran sebut apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Ta'ala ialah orang yang paling tinggi darajat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dipanggil kemuliaan yang sebenar. Maka jangan gantungkan kalbi kita dan jangan rasa hebat, jangan rasa besar, rasa puas hati dengan kemuliaan yang fana. Dunia ini kemuliaan yang fana. Maka jangan gantungkan hati kita, jangan terkilan
dengan ketiadaan dunia, dan jangan terasa hebat dengan memperolehi dunia, sebab benda itu tak ada apa di sisi Allah SWT. Kalau kita tangkutkan kemuliaan pada makhluk, maka ketika itu kita akan menghadapi suatu iaitulah kerugian yang amat besar, ya, kerugian yang amat besar. Sebab dunia itu disebut dalam hadis, Allah Ta'ala jadikan dunia itu seperti apa? Iaitulah air tangan kita celup di lautan, kau angkat apa yang tinggal setitik bandingkan dengan dunia, ya, yang tinggal lautan yang besar, bukan setitik air. Kapal besar pun hilang dimakan oleh luasnya lautan. Pulau yang besar pun hilang bila dimakan di lautan yang besar, apalagi setitik air. Maksudnya apa? Terlampau sedikit. Batu orang yang boleh memandang dunia itu kecil, dunia itu sedikit, dan tidak ada jatuh hati dia langsung dengan kehebatan dunia ni, maka orang tu berjaya. Orang itu akan selamat dunia dan akhirat. Kalau orang tu nampak dunia dibesarkan, maka orang tu sudah mabuk dengan dunia. Yang disebut dalam hadis Nabi, wasyatkum sakratan sakratul hubbil ash wa hubbil jahn, fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar ila akhir. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Pertama, hubbil ash, mabuk dengan kehidupan dunia, dia lupa kehidupan akhirat. Siapa dia yang tak tahu kehidupan akhirat? Al-kufar. Kemudian al-munafik, dia juga ahlul dunia. Kita nampak akan kemuliaan, kehebatan yang besar di akhirat. Dan lebih besar lagi di sana ialah kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa nak akan kemuliaan yang besar di sana, dia jangan rasa hati dia besar apa yang dia dapat oleh dunia. Kalau dia rasa besar, maka dia akan terlalai. Dia rasa macam dah puas hati, macam dah cukup dah, tak ada apa dah, hebat dah, saya ni dah berjaya. Wah, berjaya hidup, Tuhan pun tak kenal lagi. Ya, bukan itu kemuliaan. Sebab para awliya ada tengok dunia ni apa pun tak ada. Ya, apa pun tak ada. Kalau terasa kita lagi hebat, kita sangkutkan lagi pandangan kita dengan kehebatan yang tidak ada hakikat, bayang, dunia ni bayangan, maka dia gila bayang. Maka jangan sekali-kali kita sangkutkan hati dengan kemuliaan yang fana. Jadi kemuliaan yang sebenar billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan ni ialah at-taqwa. Bila bertakwa sungguh kepada taala, maka dia akan dihadiahkan kemuliaan-kemuliaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada dunia tidak ada nilai, tak ada Quran. Tuan-tuan boleh cari ayat Quran, kalau jumpa tunjuk memang tak ada. Tak ada apa? Berceritakan dunia ni hebat, tak ada. Tak ada satu ayat pun. Dan tak ada satu hadis Rasulullah SAW pun menceritakan dunia ni hebat, tak ada. Yang di dalam Quran disebut dunia apa? Mata'un ghurur, mata'un qalil, samanan qalilah, benda yang sedikit. Bila benda yang sedikit, tiba-tiba kita rasa banyak. Benda yang kecil, kita rasa besar. Bermakna pemandangan kita silap. Siapa yang silap? Mabuk. Orang yang mabuk dengan dunia silap. Dia ingat benda tu besar. Oh, dia seronok, kejar, berambat. Benda sikit. Benda dia dapat pula, dia rasa puas hati, menandakan dia tak kenal benda yang besar. Dia terhijab. Ya. Ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal dhalili. Ad-dunya aqallu minal qalili. Sebut dalam kitab Durun Nafis, apa disebut? Ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia ni sedikit dari benda yang sedikit. Kalau sedikit daripada banyak, boleh tahan ni. Dia sedikit dari benda yang sedikit. Itu sebab bahagialah orang yang boleh memandang dunia itu sedikit, kecil, tak ada apa. Wa ashiquha adallu minadh dhalili. Dan orang yang asyik dengan dunia, adallu minadh dhalil, terlebih hina daripada orang yang paling hina. Ya, orang mana dunia ni besar, orang tu lebih hina daripada orang yang paling hina. Hina tak hina ni, dia jual agama tak hina kan. Dia kejar nak dapat pangkat dunia, jual agama, gadai agama, dia ingat benda tu sah. Dia tak perasan nikmat besar di sana, di akhirat lebih dahsyat. Ya. Betul Imam Asy-Syafi'i bila anak-anak murid dah mengaji dengan dia kan, kawan-kawan sebaya banyak. Kalau kita sekarang lah, dulu tak ada kan, sekarang dah ada kereta, ada motor kan. Jadi dia mengaji agama tanpa terkelir. Imam Syafi'i kata fa'aqmit absarakum fa innal ilma khairul mawahib. Kejam mata kamu, watak wadang ialah benda tu aja. Sungguh ilmu yang kau dapat tu ialah khairul mawahib, sebaik-baik, sehebat-hebat kurniaan Allah Subhanahu wa taala.
Nak nilai ilmu dengan satu benda dunia, oh tak ada nilai kan. Tak ada nilaian, tak ternilai, tak boleh terbanding, bukan bandingan di mana. Ya. Quran sebut apa? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi manusia terpengaruh, dan kebanyakan manusia bal tu'thiruna, bahkan mereka melebihkan hayatad dunya. Ya, jadi kita tak ingat kalau orang pemandangan dia, ukuran dia dunia jadi besar, tu tak ingat. Quran tersebut yang kebanyakan manusia jadi gila macam tu. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat khair, lebih baik. Abqa, lebih kekal. Quran sebut. Jadi kita punya hati ada mutabik. Ada tak mutabakah sejajar dengan Quran? Ada Quran kata begini, kita kata lain. Soal surah kabbir ma kabbar Allah, saghir ma saghar Allah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah Ta'ala. Bawa dia betul jalan ni. Kalau tidak, jalan dia sengit. Jangan dan sengit, mana boleh jadi intan. Orang bawa kereta, kepala dia biar. Kalau dia mabuk, mana kita berani naik? Dia minum marak 3 botol, dia kata, mari dah naik, saya pandu. Berani naik. Dia mabuk ni, man. Itulah hati bila mabuk, dia nak pimpin orang. Nak pimpin apa? Diri dia tak boleh pimpin. Maka jangan biarkan diri kita termabuk dengan ujian-ujian dunia yang tidak ada hakikat. Sebab tu wajib dia kena kenal hakikat di sana masuk. Pada nisbah dunia dengan akhirat, dia kenal apa itu akhirat. Orang yang gagal mengenali akhirat, memang dia besarkan dunia. Tuan cerita tak? Memang dia rasa dunia besar sebab dia gagal mengenali apa itu akhirat. Atau dia melupai akhirat, dia memang akan besarkan dunia. Orang yang membesarkan hidup dunia adalah orang yang lupa akan akhirat. Kalau dia ingat akhirat punya besar, Masya Allah, ya, dibawakan wayu'ta, ya, bi asyaddin nasi bu'san yaumal qiyamah min ahli jannah fa yuqala lahu hal marra bika shiddatun qad qala wallahi, rawahul Muslim. Hadis sahih Muslim. Allah bawa seorang yang paling susah di atas dunia. Daripada awal dunia sampai kiamat, dia lah paling susah. Tapi alhamdulillah dia sabar, mendirikan ketaatan, akhirnya senaraikan ahli syurga. Bila dia tengok di syurga, Tuhan tanya dia, hal marra bika shiddatun qad, pernahkah kamu sebelum ni susah? Dia kata, wallahi la, demi Allah saya tak pernah susah. Dia nampak syurga hilang. Mana ada nikmat dunia, tengok dia dunia tadi hilang, kita punya susah. Boleh? Dia sekarang jutawan, baru 5 tahun kebelakangan. Kalau tanya dulu, dulu aku macam nak mampu saya. Ya, maknanya nikmat dunia tu tak boleh menutup kesusahan yang lalu. Tak hebat. Nikmat akhirat, tengok syurga je belum masuk. Tengok dia hilang habis dah. Siap dia bersumpah, wallahi la, demi Allah ya Allah saya tak pernah susah. Ya, begitu juga azab. Azab dunia, kesusahan dunia, derita dunia sedikit, nak banding akhirat, neraka. Wa yu'ta bi an'amin nas, didatangkan orang yang paling hebat dalam dunia kekayaan ini, tapi min ahli nar, daripada ahli neraka. Fa yusbagu sawatan bin nar, ditunjukkan dicelup neraka sekali. Kemudian ditanya, hal marra bika na'imun qad, pernahkah kamu sebelum ni kau merasa sedikit nikmat? Dia jawab, wallahi la, demi Allah saya tak pernah susah. Dia tengok neraka hilang susah dia, hilang dia punya senang. Itu nak tunjukkan apa? Azab sebenar adalah di sana, nikmat sebenar adalah di sana. Kalau dikenal kita apa? Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sabda Rasulullah SAW, 2 rakaat sunat subuh je, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Sekali je orang tu semayang sunat subuh je, belum fardu. Fardu ganda 70, kaedah fiqh dia. 70 kali sunat baru sama martabat 1 fardu. Bayangkan tu. Kalau semayang sunat sekali je, harga lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Ya, kalau 2 kali, kalau semayang mana nak tempat dunia, tak tempat nak balas. Sebab Tuhan tak akan balas tempat yang tak selayaknya. Ya, itulah besarnya nikmat akhirat. Sebab kalau kita faham gini, insya-Allah kalau kita diberilah, ditaksiskan iradat kita ada banyak sikit atas dunia dapat harta, dia tak akan khayal. Dia tak akan terpengaruh sebab dia tahu sana lebih hebat. Dan begitu sebaliknya, kalau seorang itu diuji dengan kesusahan, dia tak akan melatah sebab dia tahu ni sikit, sana lagi dahsyat kalau susah. Itu maknanya. Ya, jadi kita kesimpulan dia, kenikmatan sebenar, kesenangan sebenar, kebahagiaan yang hakiki adalah di sana. Kesusahan, azab yang paling dahsyat bukan di sini, paling hebat di sana. Jadi oleh kerana itu kita berjalan sementara. Maka jangan sangkutkan qalbi kita, jangan terhairan dengan dunia. Banyak ayat Quran sebut, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, la yaghurrannak, jangan kamu tertipu, Quran kata.
taqallubul ladzina kafaru fil bilad, oleh berpergi mari ni zaman Rasulullah SAW, dia orang bawa harta kan, dia Syam, dia apa dagangan besar-besar. Jadi maknanya kau jangan terpengaruh dengan benda tu. Semua mata'un qalil tu benda sedikit, wa ma'wahum jahannam, tempat neraka jahannam, tempat orang kafir tu. Dan ayat lain Tuhan kata ada, jangan kamu jeling-jeling dengan apa yang dapat oleh orang-orang kafir itu. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na ilai. La tamuddanna aynaik, jangan kamu panjang-panjangkan jelingan mata kamu apa yang dapat oleh orang kafir itu. Semua benda yang sedikit. Bahawa wajib kita betul-betul mengingati betul akhirat. Nikmat dia baru kita nampak. Ya. Kalau dia tak seluk dan tak kenal langsung nikmat sana, dia kenal dunia yang sejemput. Bila benda sedikit, ya, nak bagi ramai-ramai, dia bergaduh. Dia bergaduh lah. Anak dia 12 orang, bawa telur sebiji je. Dia berkebut, dia bertumbuk je. Sebab tu kalau kerja dunia memang dia bergaduh. Benda sedikit, dia bergaduh. Benda yang besar di sana tu, tu sebenarnya kita ambil. Nisbah dunia akhirat, akhirat tu hebat. Nisbah makhluk dengan Tuhan, Allah Ta'ala lah yang sebenarnya. Maka alik qalbak billah, gantungkan hati kamu dengan Allah Ta'ala. Jangan diikat dengan makhluk menjadi rosaan. Itu maknanya kalau kau nakkan kemuliaan yang tidak binasa, yang kekal, yang sebenar-benar, maka pada atas ta'izan, jangan engkau rasa mulia, jangan rasa hebat dengan kemuliaan dunia. Ya, sebab Ar-Rabi'atul Adawiyah kata apa? Takkan sempurna iman seorang hatta yastawiya indahu az-zahab wal hajar, sehingga dia nampak batu dengan emas sama kan. Bahawa dia tak menilai dengan nilaian duniawiyah, nafsaniyah. Bermula kemuliaan yang tiada fana itu itulah kaya daripada segala asbab. Mana kaya tidak berhajat, dia tidak memandang kepada asbab duniawi. Sebab diperoleh musabbibul asbab. Musabbib siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Kerana kenal ni akan Allah Ta'ala, kerana rapatnya akan Tuhan, kerana tersingkap hijabnya dengan Tuhan, maka tenggelam yang lain. Bila dia tak tersingkap lagi, dia merupu dengan lain kan. Kerana kekal tiada fana. Allah Ta'ala zat yang kekal, baqi. Baqi mana? Zat muttasib bil baqa. Baqi itu isim, baqa itu sifat. Ya, baqi apa makna? Al-baqi zat muttasif bil baqa, zat yang bersifat dengan baqa. Baqa itu sifat, al-baqi itu isim, nama minal asma'il husna. Maka ta'aluk dengan dia mulia tiada fana. Bila seorang menggantungkan hati dia dengan Allah, maka orang tu akan mulia. Ya, kalau digantungkan hati dengan makhluk, maka hinalah ia, itu maksudnya. Sebab tu para awliya nak kenal Tuhan ni tak ada heran dengan makhluk. Makhluk nak puji dia, dia tak rasa apa. Makhluk nak caci dia, dia tak rasa apa. Sebab apa? Itu ghairul mu'tabar, tak dikira, tak ada iktiraf. Yang kita nak pujian dari Allah, yang kita takut ialah murka Allah, bahawa dia betul. Dan kemuliaan yang fana itu, iaitulah kaya dengan kekal segala asbab. Apa makna kaya? La yahtaj, mana tidak berhajat, maksudnya tidak digantungkan kalbi dengan segala asbab duniawi yang ghaib daripada musabbibul asbab. Musabbib maknanya wallahu Ta'ala. Maka bahawasanya segala asbab itu fana, segala asbab mana duniawi ini fana, maka ta'aluk dengan dia mulia yang fana, tiada kekal. Itu satu kesilapan. Dan tiada baginya melainkan salah satu daripada keduanya, kerana bahawasanya keduanya itu berlawanan keduanya, tiada berhimpun. Ad-didan la yajtami'an. Benda did, benda berlawan, dia takkan berhimpun. Siang dengan malam boleh berhimpun? Mana boleh. Ya, gelap dengan terang boleh himpun? Tak boleh. Panjang dengan pendek, gemuk dengan kurus, benda yang did dalam keadaan mantik dia panggil did. Dia ada lawan cara nakid, ada lawan cara did, keadaan mantik dia. Bila did tak boleh berhimpun. Macam itulah dengan dunia. Kita nakkan kemuliaan yang kekal, dia tak boleh berhimpun dengan kemuliaan dunia. Dia nak kemuliaan dunia, kemuliaan yang tak kekal, dia takkan dapat kemuliaan yang kekal. Ya, dia nak kemuliaan atas dunia, dan mana dia nampak akhirat, buta mata hati dia. Siang malam pagi petang dia berambat, itulah dia. Ya, kalau dia nak pula kemuliaan di akhirat, maka dunia tak ada hal. Orang nak kata apa pun dia tak heran. Ya. Man talaba dunia adar bi akhir, wa man talaba al-akhirah adar bi dunia. Fa asru ma yabqa ala ma yafna. Itu keputusan pimpinan agung kita.
Siapa pimpinan agung kita? Huwa Rasulullah SAW. Man talabad dunia, siapa yang menuntut, mengejar dunia dalam hidup dia, adarra bi akhiratihi, maka akan cederalah perjalanan akhirat dia. Wa man talabal akhirah, siapa menuntut jalan akhirat, adarra bi dunyahu, dunia dia akan terganggu, tergugat. Maka nak buat macam mana? Tak boleh wimpun tu. Maka fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, engkau kena lebihkan benda yang kekal daripada yang binasa. Itu keputusan Rasulullah SAW. Tak boleh berani cabar, menyonsang, memang terbalik jawab dia. Ya. Nikmat dunia malam, ya, nafsu dunia pun nikmat tidur kan. Tapi suruh bangun tahajud, berat tak? Kalau dia nak akhirat kena gadai kan nikmat tidur. Orang tidur dia bangun malam kan, contohnya. Puasa siang hari orang puak-puak makan, perut macam tung berat. Dia tahan, perut tak makan, tak minum, tahan. Itu nakkan sana, sini kena jaga resiko dia. Menuntut akhirat berisiko dunia, menuntut dunia berisiko akhirat. Itu himpun tu. Maka Nabi buat keputusan fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang kekal daripada yang binasa. Nisbah dunia akhirat, akhirat kekal. Dan besar lagi yang paling tinggi, nisbah makhluk dengan Tuhan, maka Tuhan yang kekal sebenarnya, kekal yang hakiki. Adapun kekal Quran, kekal akhirat, syurga itu kekal arid, baru datang sekira-kira dia dikekalkan. Kalau Tuhan nak binasa boleh, tapi bila janji kekal, dia kekal lah. Walau macam mana pun dia masih makhluk. Maka angkat kalbi kita daripada makhluk terus ke dia. Kita panggil uruj, mi'raj rohani panggil. Maka jikalau engkau pilih kemuliaan kekal pada Allah Ta'ala, maka tiadalah kuasa seorang menghinakan. Ya, bila Allah Ta'ala pilih seorang tadi itu, mencari jalan untuk dia, tak ada siapa boleh hinakan dia kan? Ya, satu dunia nak hinakan dia tak akan dapat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa boleh hinakan Rasul? Ya, sampai ke akhir zaman pun orang ingat akan dia. Orang terkenal, paling terkenal dalam dunia adalah Rasulullah SAW. Bahkan boleh turun ke dunia lagi orang dah kenal lah, terpampang nama di atas. Dan kata mu'alif di dalam kitab Tanwir, Tanwirul Qulub bi Isqati Tadbirul Uyub, itu nama kitab ni, Tanwirul Qulub. Ya, insyaAllah kita baca pagi subuh kat masjid Pulai Lama. Tanwirul Qulub, mana bercahayanya hati. Dengan apa? Bi isqatit tadbirul uyub, tajuk kita tu. Cahaya dan nur hati akan memancar bila isqat tadbirul uyub. Kau gugurkan tadbir yang uyub. Mana kau gugurkan memandang pada tadbir kamu. Bukan tak boleh tadbir. Sebab Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah, pentadbiran setengah daripada kehidupan. Mana kena tadbir? Maksud di situ, jangan gantungkan hati kita dengan tadbir. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kau dah buat azam, buat, serah ke Tuhan. Itu maksudnya. Orang yang tidak menyerah kepada Tuhan, mana orang bergantung dengan takdir dia. Kita nak tahu kita bergantung takbir, takbir kita bila kita buat kerja usaha kita berjaya, kalbi kita kat mana kita tengok? Kita pandang usaha kita ke pandang taksis iradat. Kalau dia pandang taksis iradat, maka dia akan sujud kepada Allah Ta'ala. Sebab di mana tu kurnia Tuhan. Tapi kalau dia tak pandang taksis iradat, dia pandang fi'li dia, perbuatan dia. Oh, ini anak buat ni. Kalau anak tak buat, mana boleh dapat? Oh, itu kacau, tu setan dia kau tu. Ya. Buat disuruh, pandang jangan. Pandang hanya kepada dia je. Qalbi kita punya pandang terus ke dia. Maka jikalau engkau mulia dengan Allah Azza wa Jal, nasai kekal mulia. Satu orang wali yang ditangkap secara zalim oleh seorang raja. Ya, dia tangkap raja tu, dia marah sangat wali itu, dia kurung wali itu. Ya, dia nak bunuh wali itu. Dia sampai peringkat apa? Dia simen, dia masuk dalam waktu ni, dia simen semua. Tak dia keluar kan. Ya. Besok pagi tengok wali tu ada keluar kat kebun dia. Habis orang pun tengok, siapa yang mengeluarkan engkau? Dia jawab, yang memasukkan akulah. Siapa yang masukkan engkau? Yang mengeluarkan akulah. Pening raja tu, raja buta, Bangang bin Tolol kan. Sultan Tolol panggil. Ya, dia tak kenal Tuhan, Tolol lah panggil. Bangang, kita kenal Tuhan. Waktu kita makrifat akan Allah tu pertama. Awal wajibil ala insani ma'rifatun ilahi bi istiqani. Awal yang wajib bagi insan dia kena makrifat dengan Tuhan. Kalau dia tak makrifat Tuhan, jawab hidup dia babas sebenarnya. Walaupun dia raja. Dia jadi pelik. Siapa keluarkan kau? Yang masukkan aku. Siapa yang masuk engkau? Dia ingat dia masuk. Yang keluarkan aku lah. Yang masukkan aku wallah, yang masukkan keluarkan aku ialah Allah Ta'ala. Fa'adu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak dan dan kata mu'alif dalam Tanwirul Qulub,
Maka jikalau engkau mulia dengan Allah Azza wa Jal, mulia dengan Tuhan apa? Tunduk kepada dia, takwa sungguh pada dia, mulialah orang tu. Dan saya kekal muliamu sampai ke akhirat itu. Dan jikalau engkau mulia dengan yang lain, kemuliaan harta benda banyak, akhirnya apa? Hilang. Batu Sayyidina Ali kata, man tamada 'ala Allah, man tamada 'ala aqlin dhalla, wa man takala 'ala malin qalla, wa man takala 'ala jalin dhalla, wa man tamada 'ala Allah fala qalla wala dhal wala zad. Barang siapa yang berpegang dengan akal, kepala otak dia, dan Sayyidina Ali kata apa? Dhalla kumfum, sesat orang tu. Sebab akal kita ni pendek, ada benda sikit kita boleh fikir, banyak di sana benda yang akal tak boleh idrak, dia tak boleh tangkap, melainkan dengan panduan syar'i. Tuan tunjuk dia nampak. Satu. Wa man tamada 'ala mal, siapa berpegang pada harta, wah dia ada harta benda rasa sedap, maka harta akan qalla, dia akan hilang. Sikit-sikit dalam hilang, kita hilang dulu. Wa man tamada 'ala jah, siapa berpegang pada kemegahan, pangkat, jawatan, itu semua zat akan hilang, akan habis. Jawab dia, man tamada 'ala Allah, siapa yang bersandar, berpegang, bergayut hati dengan Tuhan, pada dhalla wala qalla wala zat, dia tak akan sesat, tak akan meleset, dia akan jadi orang yang berjaya sebenarnya dunia dan akhirat. Oleh kerana itu, tambat qalbi kita dengan Tuhan, cari kemuliaan di sisi dia. Jangan dihiraukan apa pandangan-pandangan manusia yang buta mata hatinya daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau engkau mulia dengan yang lain, mulia dengan lain, wah hebat kan, dia datang satu kampung orang semua sambut dia kan, dia jadi presiden dia jadi raja kan, lepas tu dah kalah orang lain naik, dia pergi sembang Jumaat pun tak salam dia kan. Dulu orang bergambar kan, dia batuk pun takut, sekarang dia tak ada kuasa apa tu belum mati kan, atas dunia lagi dah pum tuan tarik. Maka tiadalah kekal bagi mulianya, kerana tiada kekal bagi engkau dengan dia mulia. Kemuliaan, fa innal izzata lillah, kemuliaan itu ada pada Allah Ta'ala. Dan kemuliaan itu ada pada apa? Raf'ul hijab. Kita angkatkan hijab kalbi kita daripada bergantung, bersandar, memandang kepada makhluk, terus kepada Khalik pencipta dia. Dan kata setengah mereka itu arifina billah, maka hendaklah jadikan olehmu pada Tuhanmu itu akan tiap-tiap muliamu. Mana kita tuntut kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dengan dapat taat dan patuh perintah dia, itu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia manusia adalah orang yang paling tinggi darajat takwa dia. Takwa yang pertama, takwa anisyirk, kita memelihara diri kita jangan syirik. Dan takwa yang kedua, takwa mana memelihara, iaitu daripada apa? Minal mazmumah, daripada segala sifat mazmumah, pelihara, bersihkan. Kemudian takwa yang paling tinggi adalah takwa daripada syuhud, mana pandangan kalbi dia. Dia menjaga kalbi dia jangan apa? Jangan berpusing kepada yang lain. Jadi benda tu kita minta dalam Hikam Abi Madian, dia kata apa? 3 perkara. Al-hidayah wal inayah wal ri'ah. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk. Dengan adanya hidayah, petunjuk Tuhan, insan itu terpelihara daripada syirik dan kufur. Satu, yang pertama. Yang kedua, wabil inayah, dengan ada bantuan, mahfuzun anil kabair was sagair, insan itu terselamat daripada dosa besar dan dosa kecil bila ada apa? Inayah. Apa inayah? Bantuan. Tadi petunjuk hidayah, ini inayah, bantuan. Dan ketiga, birriayah. Apa riayah? Pemeliharaan. Ini paling tinggi. Birriayah mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Dengan ada riayah daripada Tuhan, insan itu terpelihara daripada ghafalat, daripada kelalaian, dengan bawa setiap nafas dia dengan Tuhan dia. Wal khatarat, dan khatir-khatir yang radiah, yang tidak elok, tak ada dah. Itu semua pakaian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para sahabat, para awliya, dan para arif billah. Itu pakaian dia orang. Maka minta, bangun malam-malam minta, ya Allah berilah hamba ni hidayat, inayah, riayah. Tak ingat, nak ingat bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah berilah hamba-Mu ini petunjuk, bantuan dan pemeliharaan. Cukup. Dengan ada petunjuk, dia selamat daripada kufur dan syirik.
Dengan ada bantuan, dia selamat daripada dosa besar dan kecil. Dengan ada pemeliharaan, dia selamat daripada kelalaian qalbi dia. Selamat. Maka tetaplah ia, ya, maka hendaklah jadikan olehmu pada Tuhanmu akan tiap-tiap mulia, ya, maka jadi kemuliaan alhamdulillah di sisi Allah Ta'ala. Maka tetaplah ia, mana apa tetap, selamatlah dia, tamakun, mantaplah imannya, istiqamah dan tetap. Alhamdulillah. Maka jikalau engkau mulia dengan yang mati, mana yang akan hilang, semua mati kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa semua akan mati. Jadi kita cari kemuliaan pada hati manusia. Oh, supaya orang besar kita, supaya orang sanjung kita, supaya orang hormat kita, supaya orang mulia-muliakan kita, orang sebut-sebut kita, tu semua karut. Mulia pada orang, orang akan mati, ya. Maka bahawasanya yang mulia itu mati, ya, habis. Bersangkut pada yang mati, mati lewat. Mati qalbi. Sangkut makhluk, mautul qalbi akan berlaku. Ya, sebab alik galbak billah, tambat hati kamu dengan Allah, bukan dengan orang. Sebab orang yang menambat hati dengan Ta'ala, dia duduk dalam alam atas malakut wal jabarut. Kalau dia tambat hati dengan makhluk, mana dia duduk malamil mulki. Ya, apa orang kata, besok orang kata apa, besok orang pandang, besok macam-macam, besok dengan orang tak sampai dia ke Tuhan. Dia macam kartun tu, pusing kali himar. Orang yang berpusing hati dengan makhluk macam himar. Sebab tu wal aulia, dia buka kasyaf, banyak macam orang kepala himar banyak. Berarti yang bergantung dengan makhluk, tidak dengan Tuhan, ya. Pada suruh kita buang ghaib nazaral khalqi ilaik bin nazarillah ilaik, ya. Ghaib mana lenyapkan, raikan pandangan makhluk pada kamu, buang. Gantikan bin nazarillah ilaik dengan pandangan Allah pada kamu. Wa ghid an ikbalihim ilaika bi ikbalihi ilaik. Dan buangkan perasaan makhluk nak berhadap kita, buang-buang benda tu. Gantikan berhadap Allah Ta'ala sentiasa dengan kita. Itu secara kaedah sufi, oh dia betul. Dan telah masuk seorang atas setengah orang arif. Ni arif billah. Mana orang yang mengenal Tuhan dengan apa? Ya, bitauhidul khas, dengan zauq, wijidan, syuhud, ayan. Bukan tauhid am. Kalau tauhid am, dia kenal Tuhan bidalil. Mana dalil Tuhan yang ayat Quran, hadis Nabi. Itu peringkat basic. Ya, tauhid am dia membina akidah. Tauhid khas dia membina mukasyafatul qalbi, pembukaan hati dengan Tuhan. Itu arif. Dia kata setengah orang arif, padahalnya ia menangis. Jadi masuk seorang atas waliullah. Ini orang arif tu wali. Padahal ia, orang yang masuk jumpa wali tu, dia menangis. Ya, dia menangis. Jadi katanya, apa kerjamu? Ya, kau menangis sebab apa? Maka kata seorang itu yang menangis itu, dia kata sebab mati syekhku. Tok guru aku dah meninggal, Syekh. Oh, sedih, menangis. Maka kata arif itu kepadanya, apa engkau jadikan syekhmu orang mati? Wali-wali cakap tu banyak gitu. Oh, kau berguru dengan orang mati, ya. Sebab dia orang berguru dengan apa? Dengan Allah Ta'ala terus. Mana ilmu diambil bukan ilmu kasbi, tapi dia ilmu laduni. Kita ambil ilmu kasbi baru, peringkat bawah. Berguru, belajar, tu memang dah tuntut. Tapi peringkat yang tinggi, bila orang dah tinggi, dia cakap dia tengah asyik dengan Tuhan. Kalau kita tanya, menangis guru kau mati. Segi syariat, disuruh kita bersedih dengan sebab kematian orang kekasih Allah. Siapa yang tak bersedih dengan matinya para ulama, para arif billah, maka itu alamat diri dia ada nifak, munafik. Itu syariat. Di segi hakikat. Hakikat maknanya, kau pergi gantung diri kau berguru dengan orang mati, buat apa? Ya, dia suruh kita berguru dengan apa? Dengan orang yang zat yang tidak mati lah. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Ya. Bila dapat berguru dengan dia dan rafa'tul hijab fima baina wa bainah. Bila aku angkat hijab antara dia dengan aku, maka sirtu mu'alliman, jadilah aku orang yang mengajar dia.
Jadi nak dapat tu macam mana? Kena asyik dengan Tuhan. Seseorang bila qalbi dia asyik dengan Allah, maka rafa'tul hijab, aku buka hijab. Bila aku buka hijab, fi ma baini wa bainahu, ya, wasirtu mualliman, aku ajar di sini. Ya. Mana nak dapat dia kenapa nak buka hijab? Kena asyik. Qalbi yang tidak asyik, tidak rindu dengan Tuhan, dia takkan terbuka hijab. Dia kau semayang pun kosong, tonggat-tonggik kosong. Ya, hari bila diangkat dia takbir, pum dah bergegar rohani dia dengar Ta'ala. Asyik lazat intan. Sehingga karam, dan dia rasa qiyam dia tu billah. Dia berdiri tu dengan Ta'ala, dia rokok dengan Tuhan, dia sampai fana dengan Tuhan. Orang ni akan dapat rafa'tul hijab, aku buka hijab. Dengan syarat dia apa? Asyik. Dan asyik dengan Allah Ta'ala tidak akan dapat, melainkan dia kena ada lazzatul zik. Dia kena kemanisan zikir dia. Kalau dia zikir dia rasa berat, jauh lagi. Dia sampai dapat nikmat zikir tu, ya Allah, lebih sedap daripada makan, sedap daripada minum, kan? Kita kata ni, kau semayang dengan makan sate yang sedap. Kau semayang makan tom yam, kau semayang dengan makan mana sedap? Dia nak jawab pun malu, kan? Dia makan takun madap. Syok tawadhu. Ya, kata takbir panas dengan tu, buat semayang, kata semayang, buat zikir, tapi tak ada apa? Lazzatul zik, tidak dapat. Ya. Bila nak dapat zikir, nak lazat, ya. Bila dapat zikir, apa lazat? Al-ishtighal. Tu susunan dia. Al-ishtighalul qalbi, maka Tuhan bagi lazzatul zikri. Bila lazzatul zikri dia dapat, maka diberikan asyik. Bila asyik dengan Tuhan, rafa'tul hijab. Bila aku buka hijab, barulah dunia sampai. Sirtu mu'aliman. Bawa dapat tu? Ni minta, ya Allah, berilah aku ilmu laduni. Hati kau dengan makhluk, ilmu dalam goni kau dapat. Ilmu laduni, ilmu dalam goni kau dapat. Ilmu laduni, Quran kata apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa sungguh zahir dan batin kau dengan Tuhan. Wa yu'allimukumullah, Tuhan jarit ajar sendiri dengan ilham rabbani dihantar. Dan hadis, man amila bima alimah warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu dia, zahir dan batin punya ilmu, dia beramal sungguh, dia zikir sungguh, tu beramal. Maka aku ajar benda tahu. Ya. Man amila bima alima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu, maka aku beri ilmu yang dia belum tahu. Mana futuhat akan berlaku. Bila ada futuhat, rafa'tul hijab tu lah. Sebab Sayyidi Ahmad Ibn Idris kata, iza kanal ghalib 'ala al-'abdi, apabila ghalib, maknanya hati dia sudah tumpu. Abdi tadi al-istighalu bih, mana memberikan istighal qalbi, penumpuan hati dia dengan Tuhan. Dia duduk, dia bangun sentiasa hati dengan Tuhan. Maka ja'altu na'imahu, aku jadikan nikmat dia walazatahu fi zikri. Lepas tu nak berzikir, kita kena ada adab. Sebelum mandi zikir datang awal 15 minit ke, kan, istighfar, betul-betul tawajuh, baru sudah zikir. Ni orang dah setengah zikir baru datang. Datang-datang pula bungkus nasi lemak air. Datang ujung-ujung mana apa? Istighal, kena ada istiqdad, persiapan betul-betul nak masuk dalam majlis zikir, baru dibuka. Ya, bila kita bertumpu betul, maka Tuhan akan hadiah pertambahan lazat. Dalam zikir tu bila dapat lazat, ada kena speed lagi. Bila dapat lazat, fa iza ja'altu na'imahu wa lazatahu, bila aku jadikan lazat daripada zikri, maka asyik tani. Ya, asyikani, dia akan asyik dengan aku. Bila dia asyik aku, wa asyiktuhu, aku balas keasyikan dia. Tuhan balas keasyikan dalam qalbi dia, masya-Allah. Ya, fa iza asyikani wa asyiktuhu, dan bila dia asyik dengan aku dan aku balas keasyikan dia, rafatul hijab, aku buka hijab. Bila aku buka hijab, sirtu mualliman, aku ajar dia. Ya, berapa lapis itu ingat dia? Istighal, kemudian apa? Lazat, nikmat dalam zikir yang kedua. Kemudian asyik yang ketiga. Lepas asyik, barulah rafatul hijab, dia buka hijab. Bila buka hijab, baru dapat ladunni. Itu susunan dia. Ya. Maka Syekh dia kata, wah, apa kau berguru dengan orang mati? Ya, atau perganjat kawan dia. Ingatkan Syekh kata, ya kau sedih tu pun kau dah. Kau berguru orang mati apa?
Ambillah daripada orang al-hayyul ladzi la yamut. Ambillah ilmu daripada apa? Yang hidup, yang tiada mati. Berapa proses dia? Tu 5 proses tadi tu. 5 proses. Sebab tu kalau dia tak ada zikir, no way. Tutup jalan. Dan kalau tak asyik dengan zikir, selagi zikir tu rasa berat, banyak habislah tu. Jauh lagi tu. Kena minta ampun dengan Tuhan. Ya Allah, bersihkan kalbiku sehingga aku dapat berlazat dengan Engkau dan bersedap dengan zikir akan dikau sampai menghasilkan keasyikan sehingga dibuka hijab. Tu. Maka dia kata apa? Apa engkau jadikan syekhmu, gurumu orang yang mati? Allah, jawapan ni terperanjat di lengan ni. Maka adalah yang demikian itu seolah-olah menyuruh akan dikau dengan melazimkan maqamut tajrid. Apa maqamut tajrid? Dia duduk dalam maqamul infirad, infiradul qalbi ma Allah. Dan benda ni Syekh Daud sebut dalam semayang ada tu. Dalam semayang tu ada infiradul qalbi ma'ar Rabb. Bila diangkat dia takbir, qalbi tu infirad, ketunggalan dia dengan Tuhan dia, lain tak masuk. Ini belum baca doa iftitah lagi dah belayar. Kata 4 rakaat 4 kerja 4 story habis. Macam ada kerja dalam tu. Semayang dia jadi tong sampah lagi. Tu yang Syekh Daud kata, bila angkat balik, malaikat pukul balik kat muka dia. Ni rupa semayang kau. Dia pum. Dia monyok semayang. Kalau tak semayang tak payah cerita lah. Tu nak kesakar dah tunggu dia kan. Jadi mana tajrid? Tajrid apa sini panggil? Ini dipanggil tajridul batin. Tajrid maknanya menunggalkan rohani kita ma'allah. Kun ma'allah, bau tarallaha ma'ak. Kun, jadikan diri kamu tu ma'allah. Tu dalam Naqsyaband dia ada murakabah ma'iyah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimurakabahkan ayat tu. Wa huwa, Allah Ta'ala, ma'akum, serta kamu, aina ma kuntum, di mana kamu berada. Sekarang masalah hal antum Allah, adakah kamu dengan Tuhan? Tuhan serta kamu. Siapa yang lepas daripada penglihatan Allah Ta'ala? Siapa yang lepas daripada samak Tuhan? Siapa yang lepas daripada iradat kudrat? Ada? Mana ada? Semua muta'allaq, bergantung, muqayyad. Sebab hidup kita ni, wujud kita muqayyad. Yang tak muqayyad, mutlak Allah Ta'ala. Dia tak bergantung siapa, bahkan yang lain bergantung dengan dia. Itu dia antara. Sebab tu suruh banyak zikir. Zikir kena banyak. Ya, itu sebab rahsia zikir banyak. Jadi Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Zikran kasira. Apa makna zikran kasira? Zikir banyak apa maksud dia? Makna Allah Ta'ala suruh kita zikir sampai kita kasih dengan dia. Sebab apa? Man ahabba syai'an aksara zikru. Itu kaedah kita. Barang siapa yang kasih satu benda, dia akan banyak ingat dan sebut benda itu. Jadi mana Tuhan suruh banyak? Bermakna apa? Tuhan suruh kita kasih. Dan kasih kepada dia boleh jalan. Tak ada mahabbah dengan Tuhan, rohani tak ada jalan. Dan dia buat ibadat kosong. Dia mesti ada shoot dalam tu. Ini pergi letak kasih pada makhluk, habislah jawab dia. Buang tu. Makhluk kita ambil, ada kat kita tak ada. Jangan bubur dia kat dalam. Bubur dalam kalbi kita besar ni. Maka ada demikian tu seolah-olah menyuruh akan dikau dengan melazimkan maka mutajrid, iaitu menghilangkan barang yang lain daripada hati. Mana kalbi dia mujarrad, dia sunyi dengan Tuhan dia. Allah, ni dahsyat benda ni, nak cerita pun tak ada. Sebab ni zauq, man zakzak wa man lam yazuk lam jadi. Siapa rasa dia rasa lah. Ilmu ni ilmu rasa, bukan ilmu cerita, ilmu rasa. Macam mana nak dapat rasa? Sila buang rasa dengan makhluk, baru kau akan dapat rasa dengan Tuhan. Farriq qalbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu daripada makhluk. Baul yamla'hu bil ma'arif wal asrar, baru Tuhan penuhkan dengan makrifat dan sir daripada dia. Ya, itu kosong. Dia kosong apa? Tembak zikir banyaklah supaya karat-karat kelalaian itu hilang. Baru dia kosong, baru dia boleh pergi. Ya. Wal hasil, kata Ibnu Ajibah Al-Hasani, pusing balik, dia kata apa? Kasratuz zik. Kena banyak zikir. Banyak zikir dia akan datang rindu. Bila rindu akan membawa dia pergi, rohani dia akan pergi ke hadrat Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya tiap-tiap mulia itu hijab. Allah. Maka ada demikian seolah-olah menyuruh akan dikau dengan melazimkan akan maka mutajrid, iaitu apa? Menghilangkan barang yang lain daripada hatimu, lain daripada Ta'ala. Kerana bahawasanya tiap-tiap mulia itu hijab daripada Ta'ala. Sebab kita nak cari mulia kat makhluk, hijab nak. Suruh puji, suruh sanjung tu semua.
Dia panggil budak beringus. Aulia tengok kalau buat ibadat dia ni kalbi dengan makhluk kan. Dia panggil budak beringus lagi, panggil tufuliyah, kebudak-budakan. Kalau orang Terengganu panggil anak ayam mata dene. Tahu yang anak ayam mata dene? Anak ayam kan, kemudian mata dia berair kan, mata ayam dene ciap dia cari mak dia tak hebat. Tarik mata dia penuh dengan tarik mata ciap. Macam itulah taraf kau dia. Kalau hati kau dengan makhluk, taraf kau macam tu. Budak-budak lagi panggil. Orang semua naik, rafiq, angkat kalbi kamu ke hadrat di mana. Dan adalah kesudah-sudahan itu fana. Akhirnya sampai apa? Fana mana? Antabdu azamatillah. Terserlah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan dia, lain hilang. Ketika itu tetap dia dapat pentajalian. Bila pentajalian dapat Tuhan buka, mesti dia fana. Sebab bila dapat nur pung Tuhan panjang, memang hilang semua tu. Sahibul haqiqah ghaba 'anil haqq bisuhudil malikil haqq. Orang sampai makam hakikat, lenyap makhluk dengan sebab pukulan syuhud bisuhudil malikil haqq, dengan musyahadah kalbi dia kepada malikul haqq ila Allah Subhanahu wa taala. Dia dua je, satu fana, tinggi martabat. Kalau tak fana dia panggil benar. Tahu benar? Kalau kalbi kau hadap dengan makhluk, benar. Kalau hadap kalbi kau Allah Ta'ala, fana. Fana tu masya-Allah. Itu satu sifat yang paling hebat. Dan tiap-tiap hina itu adalah dalamnya. Tiap-tiap hina itu ada dalamnya menyampaikan kepada Ta'ala. Kau hinakan diri kepada Ta'ala, pandang diri kita. Itu kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Apa kenal diri? Dia kenal bahawasanya diri dia daif, maka dia nampak Tuhan tu al-qawi. Dia kenal diri dia al-jahl, jahil diri dia, maka dia nampak Tuhan tu al-alim. Dan begitu sungguh dia nampak diri dia tadi panakkan, lenyap, tak ada, baru dia nampak kewujudan Tuhan sebenar. Itu mana proses ni? Proses apa? Riyadhah wal mujahadah antara. Dan adalah kesudah-sudahan itu apa? Baqa, kekal dengan Allah. Itu makamul mardehika. Dia panggil makam apa? Merdeka. Apa makam merdeka? Makam hurriyah. Atau dipanggil makamil ubudah. Yang pertama dipanggil makamun ibadah. Syariat dipanggil makamun ibadah. Dia naik atas sikit, dari hakikat dia pergi pada makamil ubudiyah. Dan sampai kepada hakikat dipanggil makamul ubudah. Apa ubudah? Ay hurriyah, makam kemerdekaan. Dia tidak ditakluk, tidak ditawan oleh makhluk. Qalbi dia telah terangkat dengan datangnya warid. Aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Tuhan datangkan warid atas qalbi dia, melepaskan hati dia tadi dipegang oleh makhluk. Hati dia dah tak dipegang. Kita masalah hati kena pegang, kan? Ada satu kartun dia tengok tuan ni. Dia cerita ilmu setan ni lah. Dia tengah makan, dia tengok saka kat belakang tu. Dia terperak, tekuk. Rupa ada orang kat belakang ada pikul orang. Orang tu cekik dia di belakang tu. Pening kepala. Rupanya ada apa? Makhluk asing belakang. Tu nak cerita bila orang tekan kita pening. Begitulah dunia tekan kita. Makhluk berpaut encang atas belakang kita, duk mengikir. Tak merdeka. Lepas tu bila merdeka, pum, cepat. Tu dia kata duduk makam hurriyah bila kalbi dia kosong dari yang lain. Tu pusing kena banyak zikir. Selawat, zikir, selawat banyak. Dan satu lagi dia kata, dan makam merdeka, makam hurriyah itu tiada sempurna yang melainkan dengan tajrid. Tajrid dan tahqiq, menyunyikan kalbi dengan Tuhan, dan tahqiq pada hakikat tauhid. Apa hakikat tauhid? La mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud sebenar melainkan ada ia, tiada engkau. Dalam hati dia ada ia, Tuhan tak ada. Dia tak ingat Tuhan. Bertanya pun dia kata Tuhan ada, tapi dalam kalbi kau ada? Tak ada. Kau nak sampai bil kalbi, bukan bil jasad. Sampai Tuhan bil kalbi, bil roh, dalam. Tapi dalam roh kau tak ada ingat Tuhan. Kalbi kau tak mutawajjih, tidak berhadap ke Tuhan, kau nak sampai ke mana? Hati kau berhadap pada makhluk besar, malah hebat, habis kena tipu. Kerana bahawasanya barang siapa beroleh kemuliaan dengan hal atau makam, maka adalah mulia ni itu fana. Kalau dia seronok ni dalam perjalanan tarikat, dia ada hal, ada makam, apa peringkat tu. Jangan seronok tu belum lagi tu. Maka itu semua akan fana. Kerana bahawasanya segala hal dan makam itu fana.
tiada bakat baginya. Dan barang siapa ada mulia dia dengan Allah, tadi mulia dengan lillah, billah, ilallah, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah, maka Allah baginya makam yang kekal, ya, tiada fana. Sebab dia kaitkan dia zat dia dengan ingatan dengan zat yang kekal, maka kekallah nikmat tu. Kerana bahawasanya tergulung daripadanya segala hal dan fana. Habis. Apa tergulung? Intiwa, dia tutup, dia gulung, yang tinggal hanya dia dengan Tuhan. Ya, akhirnya dia hilang, yang ada adalah dia saja. Iaitu barang yang lain daripada hak Ta'ala, dan jadilah ia daripada ahlil baqa. Apa makna baqa? Ru'yatul haq billah. Kalbi dia memandang, ya, makhluk dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan billah. Jangan bi anfusikum, dengan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, melainkan dengan Allah. Semua itu dengan Allah. Gerak kita dengan dia, dengan iradat, dengan kudrat dia, segala-galanya billah. Bukan pandang dengan akal. Itu peringkat basic, peringkat tauhid akidah. Ini tauhid dengan nazar, kalbi kita, ya, dipandang dengan nur yang Tuhan cempakkan dalam kalbi tadi. Kemudian daripada fana memandang segala hissiyah. Kemudian daripada dia fana, mana melenyapkan pandangan pada hissiyah, mana benda makhluk yang kasar, yang hissiyah, ya. Dan adam segala martabat makhlukiyah, dan hapus mana adam, mana ketiadaan segala martabat makhlukiyah. Martabat makhluk tadi dalam kalbi dah. Ketika itulah baru dia apa? Dapat berjalan. Dia panggil apa? At-tayyu. Apa tayyu? Lipatan. Bukanlah lipatan itu hebat, dia duduk sini tiba sap kali mata sampai Mekah. Sap. Kerana ulama kata kalau gitu syaitan boleh pulih dunia. Satu saat syaitan boleh pulih dunia. Tapi at-tayyu dia nak masuk mata akan datang. At-tayyu al-hakiki, lipatan sap paling hebat, lipatan kalbi kamu. Ya, kamu boleh lipat dari makhluk terus ke Tuhan. Dia lagi tinggi. Ya, maka dia akan bahas apa dia at-tayyu al-hakiki ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ghfir lana fa inna khairal alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.